Tapi sebenarnya lampu warna kuning sebenarnya yang elok. Okey, warna kuning ataupun oren-oren sikit. Okey. So kalau kata okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada Yamaha Tracer 900 GT. Okey, so customer ni daripada Setia Alam. Okey. So customer datang untuk pasang spotlight. Okey. Spotlight daripada saya. Spotlight yang customer pilih ni yang tak ada flasher, okey. Yang tak ada flasher. So yang ini harga dia dalam 400 lebih. Yang ada flasher tu dalam 500 lebih. So harga dia tengah murah lagi. So rebut lah kalau siapa yang nak pasang tu. Okey, tak kisah motor apa-apa, asalkan untuk pasang spotlight ni dia kena ada crash bar, okey, ataupun dia kena ada bar. Kalau tak ada bar tak boleh pasang. Untuk spotlight yang saya recommend ni. Okey. So kalau ada tengok dekat Yamaha Tracer yang warna silver biru tu yang saya pasang tu, dia pakai model yang ni. Cuma yang customer tu dia beli sendiri dan dia bawa sendiri barang dia. Dia tak ada warna kuning ni. Okey. So kalau kata yang daripada saya, dia ada warna kuning ni. Okey. Lagi satu, dia ada dua model tau. Yang ada flasher, button dia lain. Yang tak ada flasher, button dia lain. Okey, yang tak ada flasher, button dia bentuk macam ni lah. Okey, customer pilih untuk tak ada button. Okey. Dalam masa yang sama tu, customer ni bawa satu bar tau. Okey, kita pasang dekat bawah ni. So sekejap lagi saya nak tengok nak custom dulu macam mana. Perlu tambah apa-apa ke? Rasa tak perlu tambah skru rasanya. Boleh pakai skru yang lama balik. Tapi nak kena tunggu radiator tu sejuk dulu lah. Okey. Okey, pemasangan apa-apa aksesori dengan saya, tak ada potong wire, tak ada curi current. Okey, jadi waktu buat pemasangan, customer boleh tunggu kat sebelah ni. Boleh tengok dan boleh tanya apa yang saya buat, apa yang saya saya supplykan current tu daripada mana, boleh, tak ada masalah. Okey, cuma jauh sikit daripada saya je. Kalau saya tengah buat kerja tu jauh sikit. Takut rapat sangat lagi saya terkepit tangan. So nanti kita tengok selepas siap pemasangan untuk spotlight ni dekat Yamaha Tracer. Okey, so alhamdulillah kita dah siap pasang spotlight dekat Yamaha Tracer Night GT ni. Okey. Okey, so macam yang anda lihat, spotlight ni kita letak sekejap agak bising. Spotlight ni kita letak dekat kawasan ni. Okey, customer beli sendiri bracket ni. Okey, dia memang nak pasang dekat bracket ni sebab motor dia tak ada crash bar. Okey. Okey. So untuk spotlight ni memang kena pakai kat sini lah untuk bracket ni. Sesuai pasang kat sini. Okey, jadi kita tengok switch dia kita pasang dekat sini . Okey. Nampak Okey, agak bising sikit sebab ada orang buat jalan. Okey, kita akan on motor. Okey, motor dah on. Okey, bila kita on switch dia dekat sini, dia akan jadi macam ni. Dia akan berlampu. Okey, perasan Okey, so dia dah berlampu. Bila kita off, dia akan lampu ni pakai off lah. Okey, so so bila kita on lampu ni, anda boleh lihat Okey. So customer pilih spotlight yang tak ada flasher. Okey, so macam saya beritahu yang tak ada flasher ni harga 400 lebih, yang ada flasher 500 lebih. Okey. So ini keadaan dia dengan bracket ni. Ni customer beli kat Shopee je ni. Okey, so tak ada penambahan skru ke apa. Dia boleh terus masuk PMP tapi agak leceh sikit sebab dia sempit. Kelebihan spotlight ni yang macam saya bagi tahu, dia ada putih dan kuning tapi dia punya ni berbeza sikit. Okey, kalau kata nak putih pakai macam ni . Okey, buka ni dia akan jadi putih. Okey, kalau tengok Yamaha Tracer sebelum ni, dia punya tak ada yang kuning ni. So dia beli sendiri dekat Shopee juga. Jadi dia tak ada benda ni. Tapi kalau daripada saya ada benda ni. Okey, dan warranty untuk barang setahun. Okey. Warranty barang setahun. Kalau ada masalah datang ke saya akan tukar. Yang mana masalah, yang mana rosak saya akan tukar terus. Tak ada masalah, okey. Okey. So kalau kata kuning dia akan jadi macam ni. Okey. Tapi kelebihan kuning dan putih ni, kuning ni untuk waktu hujan lah, waktu berkabus, malam. Tapi sebenarnya lampu warna kuning sebenarnya yang elok. Okey, warna kuning ataupun oren-oren sikit. Okey. So kalau kata tengoklah macam ada yang komen dia kata apa mesti silau mata orang. Okey, tengok pada suluhan juga. Kalau suluh tu depan memanglah apa orang kata memang silau mata orang. Tapi kalau kita suluh untuk jalan yang kita nak tengok, tak ada masalah untuk warna kuning. Tak kisahlah pakai spotlight murah ke mahal ke. Okey. So spotlight yang saya jual ni boleh dikategorikan yang terbaik juga. Tapi harga dia murah. Jadi saya dapat murah saya jual murah lah. So warranty setahun, jangan risau Warranty pemasangan dan warranty untuk spotlight ni setahun. Okey. So kita tutup balik.
Okey, kalau untuk warna kuning jadi macam ni So memang cantik untuk Yamaha Tracer ni dekat sini untuk spotlight ni. Tapi kalau dia ada yang belah atas ni pun cantik juga ni. Tapi ikutlah mana-mana customer nak. Okey, bila kita off inilah keadaan dia. Okey, so itu sahaja untuk Yamaha Tracer kali ni. Pada anda di luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori, boleh terus call ataupun WhatsApp saya. Okey, so pemasangan dengan saya tak ada potong wire, tak ada curi current. Okey, so macam saya beritahu tadi, pemasangan dengan saya customer boleh duduk kat belakang saya ni dan tengok. Dan kalau nak tanya apa pun boleh tanya, tak ada masalah. Okey. So itu saja. Okey, apa-apa boleh contact dekat nombor yang tertera dekat dalam video ni. Okey, ciao.